kau tengok kereta ni. Kau tengok kereta ni kan. Tak nampak ada kereta. Tak tahu lah. Orang tu lambat. Orang tu lambat ke apa. Itu nak salahkan siapa? Salahkan kita jalan utama ke? Ataupun kita nak salahkan orang yang close simpang? Aku pun tak faham dekat situ. Tak tahulah kan. Orang tu macam mana keadaan situasi orang kat situ. So sekarang ni aku cuma nak tahu. Cuba korang komen. Yang salah ni jalan utama ke? Ataupun orang close simpang? Itu kalau kena tu. Siapa yang nak disalahkannya? Cuba korang terangkan dekat situ lah kan. Aku pun tak tahu. Sebab aku pun tak tahu dekat situasi kat situ macam mana kan. Nak tahu kereta tengah jalan tu, kau tak payah nak keluar sempang. Kau tahu kau nak cepat. Tapi itu kalau kena tiba-tiba ada motor kat belakang hentam kau, macam mana? Dia salahkan abang ni lambat lah apa. Lambat? Aku tengok tak adalah lambat mana. Laju je, lepas Bonggol tu laju je. Entah, aku tak tahulah kan. Follow lah dulu guys, baru semangat nak buat video.